Hai korang, Paris sini. Okey, macam hari tu saya ada beritahu kan, saya memang sangat-sangat berterima kasih kepada Shins Malaysia sebab invite saya untuk buat review lagi tentang produk daripada Lakme. Lakme ni berasal daripada Sepanyol. Okey, kenapa saya lebih daripada happy untuk buat review produk daripada Sepanyol ni? Because negara Sepanyol adalah antara negara yang sangat kuat menyokong Palestin. Okey, remember you guys, free Palestine. Okey, so kembali kepada hair review. Okey, so diorang hantar saya 2 botol produk ini, iaitu Lakme L2 Hair Conditioner. Yang ini saya dah review hari tu, bersaiz 100ml, sesuai untuk travel. This one is classic, so it means that dia sesuai untuk semua jenis rambut. Yang ini pula full size 300ml. Okey, yang ini dia bagi saya care detangling punya conditioner, sesuai untuk rambut yang kering dan rosak. Okay, kalau you guys dah lama ikut saya kan, you guys tahu kan saya ni kalau cuba hair product ni, I'm actually quite anal about it. Because satu, dulu saya dah banyak buat bleaching, kerintingkan lah apalah. So rambut saya memang mudah rapuh. So for me, these two would be a lifesaver. But paling penting, saya memang kalau nak test produk ni, saya nak tengok how heavy duty the product really is. Okay, macam hari tu saya ada katakan, lepas swimming, buat double cleansing, rambut akan cepat jadi kusut. So this is when I'm gonna try to check whether produk ni betul-betul bagus. Okay, lagi satu juga saya nak ucapkan terima kasih kepada Live Hotel Pulau Pinang sebab sponsor kita punya venue. Kalau korang nak tahu, kita sebenarnya sekarang ni dekat dia punya swimming pool area tau. Okay, so kalau betul-betul nak tengok produk ni macam mana dia boleh tolong detangle rambut saya, nanti lepas saya go for a swim, nanti saya akan buat lagi satu video. Okay, so I'll see you guys in a bit. Bye. Apa-apa semua saya letak dalam beg kuning tau.